Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini, iaitu kempen internet selamat yang bertajuk Ayuh Lindungi Data Privasi Kita. Harap semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar sesuatu yang menarik pada hari ini. Nama saya Wan Muhammad Syahidul Ramli yang akan menjadi MC kita pada hari ini. Okey, hari ini kita bersama dengan Prof. Dr. Arifin Abdul Muttalib daripada Universiti Utara Malaysia yang akan berkongsi ilmu tentang macam mana kita boleh jaga data dan privasi kita, terutamanya bila guna internet dan media sosial. Tanpa membuang masa, saya menjemput Prof. Arifin untuk mulakan sesi. Silakan Prof. Assalamualaikum semua. Kalau jawab nanti bergemar kan. Okey, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam siri new branding lah. New branding kita panggil kempen internet sihat kan. Sebelum ni kita panggil Safe and Shield. Benda yang sama sajalah maksudnya. Kempen internet sihat, nama yang lebih catchy, nama yang lebih mudah difahami kan. Sebut internet sihat, internet selamat, wah kita dapat terus faham. Maksudnya kita nak selamat ketika kita menjadi pengguna internet. Kan? So mudah difahamilah. Baik, alhamdulillah. Perjumpaan kita kali ni sebenarnya yang keempat dah. Saya share dulu. Semua anak-anak bersama dengan ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, abang-abang masing-masing lah kot ya, berada di nadi-nadi di seluruh negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Kelantan. Ada yang berada di rumah tak? Rumah tak ada kan? Sebab kita hanya boleh ikuti bila melalui nadi-nadi sahaja. Dan saya kira agenda ni memang satu benda yang sangat penting lah. Memperihalkan tentang keselamatan di internet. Penting. Bagi ibu-ibu yang dah ikuti selama 2-3 kali tu, so kita dapat faham lah kan. Dan saya pun dapat nampak penglibatan yang semakin besar daripada siri ke siri. Alhamdulillah. So saya akan share dulu slide saya. Kita akan bersemuka lah ni sebenarnya. Bersemuka secara maya. Dia ada secara maya tidak bersemuka. Ada secara maya yang bersemuka. Ini secara maya bersemuka, maksudnya masa nyata. So kita akan bersemuka secara maya ni selama 1 jam sehingga pukul 4.30. Izinkan saya lah ya. Baik. So melindungi data privasi ni adalah satu topik yang sangat penting juga. Sebab ada banyak benda yang perlu kita fahami. Okay. Basically hari ni kita nak tengok beberapa perkara. Kita akan tengok apa dia data privasi tu. Data privasi tu apa dia kan? Kita selalu sebut. Tapi kita perlu tahu apa dia data privasi tu. Dan kita cuba memahami risiko-risiko yang mungkin akan kita hadapi, ancaman-ancaman, cara melindungi pun kita boleh perlu faham juga. Kan? Ada juga undang-undang yang berkaitan dengan data privasi ni. So benda macam ni kita cuba kupaskan, saya akan cuba kupaskan dalam masa sejam lah lebih kurang. Kalau ada masa nanti boleh bertanya. InsyaAllah. Okey, nombor satu sekali kita perlu faham apa dia data privasi. Kita selalu dengar ni, ataupun kita tak pernah dengar. Baik. Data privasi ni dia merangkumi maklumat peribadi. Banyak lah maksudnya, maklumat peribadi ni maksudnya dia ada banyak. Maklumat macam nama kita, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon, alamat email, alamat kita punya akaun Facebook kita, akaun Instagram kita, akaun TikTok kita. Alright? So benda-benda tu adalah identiti peribadi kita. Kadang-kadang bila kita cerita melalui nombor kad pengenalan tu, kadang-kadang dia boleh orang boleh capai melalui kita punya tarikh lahir juga. Sebab nombor kad pengenalan dengan tarikh lahir kan berkaitan kan.
Bila dia dapat tarikh lahir kita, dia tahu kita ni asal mana, katakanlah kita asal Perak. Perak dah tentu 08. Jadi dah ada beberapa dah nombor digit nombor kad pengenalan kat situ. 4 digit belakang tu bagi orang yang ada niat jahat, dia senang je dia nak dapat. Dia senang je nak dapat 4 digit kat belakang tu. Kalau dia ada niat jahat lah, dia boleh cari dengan mudah. Kalau orang yang tak ada kepentingan tertentu, agak sukar lah sebenarnya. Tapi tu nak menunjukkan boleh dapat nombor kad pengenalan melalui tarikh lahir kita. Ada juga data-data kewangan juga adalah data privasi yang sangat sebenarnya rahsia. Maklumat-maklumat akaun kita. Kalau bagi ibu bapa kan, bersama dengan saya ni ada ibu bapa, kad kredit kita dan transaksi-transaksi pembelian semua tu dia ada mengandungi maklumat-maklumat tambahan lain yang kita tak bagi kita rasa dia bukan maklumat penting. Tetapi bagi orang yang ada niat jahat, dia boleh dapat banyak maklumat. Ataupun kadang-kadang kita berkongsi secara kita tak sedar. Ataupun data-data digital lain macam kita duk tengok bahan-bahan di internet kan, lokasi-lokasi kita berada di mana, foto-foto kita yang kita share, foto kita tapi kita share di media sosial, interaksi kita dengan mana-mana pihak di media sosial, semua tu adalah data-data digital kita yang dia ada value dah bagi pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak, selalunya pihak berniat jahat lah. Kita bercakap ni adalah berkaitan antara kita dengan orang yang ada niat tak baik. Niat tak baik tu luas. Niat dia yang sangat luas. Ada orang cari maklumat kita untuk tujuan-tujuan dia nak mencuri. Dia nak dapatkan duit. Ada orang dia nak dapatkan diri kita. Kan? Ada orang dia nak dapatkan diri kita tu atas tujuan yang berbeza-beza jugalah. Kalau kanak-kanak, sekarang ni kita cerita, kita pernah dengar sangat-sangat tentang pemerdagangan macam-macam lah kan. Tak maulah sebut benda-benda macam tu, tapi sebagai ibu bapa kita pernah dengar. Kita pernah ikuti peristiwa-peristiwa. So, semua tu berpunca daripada capaian kepada data-data digital kita. Saya rasa boleh faham kot setakat ni ya. Saya teruskan dulu. Itu adalah data-data privasi lah. Data-data privasi yang pada hari ini kita tak boleh lari. Kita ada maklumat tu. Kita ada semua ni. Dulu-dulu pun ada. Dulu-dulu pun kita ada akaun. Kita ada maklumat-maklumat bank semua tu. Tetapi tidak sama dengan pada hari ini. Baik, kita nak tengok kenapa data privasi ini penting untuk kita jaga betul-betul. Kita kena kawal supaya data-data privasi ini dia terjaga. Kalau kita tengoklah daripada zaman, saya lahir tahun 1975. Mungkin ada ibu bapa di kalangan yang mengikuti pada hari ini juga seusia dengan saya ataupun lebih berusia daripada saya ke, ataupun muda sikit ke, rambut masih hitam sikit lah, ada putih sikit-sikit baru, saya ni putih penuh dah. Kita mengikuti peredaran zaman daripada zaman TV, zaman teknologi TV sekitar tahun 1980-an dulu kan. Ada TV je, TV pun hitam putih, channel pun 1, 2, 3, kemudian ada TV 8, ada TV 9, ada kemudiannya datanglah teknologi komputer, kita tahun 90 kan. Kemudian teknologi telefon mudah alih tu, telefon mudah alih dengan tahun 2000 tu bermulanya SMS. Waktu tu saya di UK. Waktu saya di UK tu timbul SMS. Telefon pun skrin dia kecil je, besar satu jari je, boleh tunjukkan ayat dalam satu baris. So dia duk scroll lah kiri kanan tunjukkan ayat dia kan, kita baca. Kemudiannya teknologi telefon tu mula berubah bentuk macam-macam lagi lah selain daripada SMS. Dah ada MMS, lepas tu boleh ada internet kat handphone,
boleh ada internet kat handphone, dia hebatkan lagi telefon tu dengan macam-macam lagi keupayaan-keupayaan yang ada, dan sehingga pada hari ini media sosial pula, zaman media sosial pula kan, atas handphone ke, atas komputer ke, di mana-mana lah media sosial. Zaman media sosial sekarang, kalau kita boleh faham teknologi itu berubah kan, daripada tahun 1980 ataupun sebelumnya sehinggalah ke hari ini, teknologi berubah. Tetapi kalau kita boleh muhasabah balik, kita tengoklah zaman-zaman dulu dengan sekarang kan, apabila berubahnya teknologi telah menyebabkan juga perubahan dalam institusi kekeluargaan, institusi kemasyarakatan, institusi organisasi kan. Kita tengok, zaman saya kanak-kanak, siapa kawan saya? Ibu bapa saya kenal semua kawan saya kan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa di depan saya pun macam tu. Ibu bapa kita kenal kawan-kawan kita tu siapa. Datang rumah, kita pun pergi rumah dia. Berkawan waktu siang saja, malam dengan keluarga. Bila dengan keluarga, macam mana kita berinteraksi. Sekarang siapa kawan anak kita? Kita tahukah? Tanya, muhasabah. Saya tahukah kawan anak-anak saya? Di mana mereka berkawan? Mungkin dia tak bercakap dengan siapa pun waktu secara fizikal kita tak nampak dia bercakap. Kita tak nampak dia keluar rumah. Tetapi dia duduk dalam bilik dia, apa yang dia buat? Siapa yang dia berhubung dengan komputer dia, dengan laptop dia, dengan handphone dia? Kan? Dulu-dulu, siapa yang ada maklumat tentang kita? Zaman kita remaja. Zaman saya remaja dulu, zaman ibu bapa di hadapan saya ni, waktu kita remaja, waktu kita belia, siapa yang ada maklumat tentang kita? Umur kita berapa, kita pergi mana, kawan-kawan kita siapa, keluarga kita macam mana, semua tu siapa yang ada maklumat tentang kita? Jawapan dia hanya orang yang di sekitar kita lah. Tapi hari ini, tentang anak-anak kita, siapa ada maklumat tentang mereka? Kita sebagai ibu bapa, kita tahu banyak mana tentang kawan kita. Okay? Banyak mana kita tahu ni tentang saing-saing anak kita ni. Tetapi ada pihak yang tahu jauh lebih mendalam tentang anak-anak kita. Dia tahu anak-anak kita ni gimana, semua dia tahu. Bulan bila kita pergi melancong ke mana, semua dia tahu. Dia tahu semua. Kita pun tak tahu anak-anak kita ni. Tapi ada pihak yang tahu semua tu. Kalau dulu-dulu kita pagi-pagi kita buat apa, tengah hari kita masak, lepas tu kita lipat kain, lepas tu kita sapu lantai, kita mop lantai, apa benda semua. Itulah urusan kita pada suatu ketika dulu lah, masa saya muda dulu. Tuan-tuan dan puan-puan pun gitu juga. Itulah yang kita buat dalam urusan harian kita. Kan, kita masak bersama dalam keluarga, kita buat kerja bersama-sama. Kalau mengembang rumah, masing-masing lah ambil peranan. Siapa yang cuci lantai, siapa yang cuci tikar, siapa yang sapu sampah, siapa pergi buang sampah, semua tu. Hari ini semua itu berlakukah? Ataupun anak-anak kita semua perlu disuruh baru dia buat kerja. Kan, banyak mana, apa urusan dia. Kalau dulu kita ada 24 jam, hari ini pun kita ada 24 jam. Tapi 24 jam hari itu macam mana kita guna, 24 jam hari ini macam mana anak-anak kita guna. Tahukah kita berapa jam dia berada di dunia nyata, berapa jam dia ada di handphone dia. Berada di handphone dia tu sebenarnya bukan handphone, tapi dia berada di alam maya. Berapa jam dia di alam maya. Dengan siapa? Dia mengikuti siapa di alam maya dia. Semua tu adalah benda-benda yang sangat penting untuk kita tahu. Sebab apabila dia berurusan dengan media sosial dia tu, dengan handphone dia tu, sebenarnya dengan media sosial dia lah. Kan, dia main game ke, dia guna IG ke, dia guna TikTok semua tu, dia secara tidak langsung telah menyebarkan data-data tentang diri dia. Diri dia kadang-kadang tentang keluarga dia jugalah. Kan? Jadinya sekarang ni maklumat terlalu terbuka. Maklumat terlalu, kadang-kadang anak-anak kita, ni para ibu bapa semua sila ambil maklum. Kadang-kadang anak-anak kita dia berkongsi gambar. Dalam gambar tu ada macam-macam maklumat. Bagi dia tak ada masalah apa. Tetapi pihak yang dapat maklumat-maklumat tersebut, dia dapat macam-macam peluang untuk
Kalau dulu dalam rumah kita siapa yang boleh masuk? Kan? Dia datang rumah kita pun bagi salam, kita buka pintu baru dia masuk. Sekarang tak ada. Bila anak-anak kita ataupun diri kita sendirilah, kita sendiri. Kita berkongsi itu ini semua terdedah. Semua terdedah. Rumah kita macam mana, berada di mana rumah kita, waktu bila kita berada di rumah, waktu bila kita tidak berada di rumah, waktu bila anak kita berseorangan di rumah. Itu peluang lah bagi orang yang ada niat tak baik. Wow, waktu ni mak dia semua pergi kerja, ayah dia pergi kerja, dia duduk di rumah seorang-seorang, boleh lah aku ajak dia pergi mana-mana. Itu di pandangan orang yang ada niat tidak baik. Kalau dulu, kita tengok kalau rompakan-rompakan kan, rompakan-rompakan berlaku di tepi jalan, secara memang dijalankan secara maksudnya kadang-kadang kita boleh faham lah macam mana jenayah tu berlaku kan, rompakan-rompakan tu macam mana dia boleh berlaku. Tapi sekarang ni kadang-kadang dia nak merompak, dia tak payah cederakan orang tu kan. Macam-macam jenis kita panggil scammer lah. Sekarang ni nama moden dia scammer. Tetapi konsep dia adalah dia merompak. Dia akan mendekati orang tu dengan baik ke, dia mendekati orang tu asalnya setelah dia dapat data-data kita tadi tu kan, dia mula. Semua ni kalau tuan-tuan dan puan-puan cuba selami, dia berlaku punca dia adalah daripada dia mendapat maklumat diri kita. Dia mendapat maklumat diri kita. Dia boleh berlaku melalui pelbagai cara kan. Ada banyaklah ancaman-ancaman dan risiko-risiko digital ni apabila data-data privasi kita telah diceroboh. So dia boleh curi ni identiti kita ni daripada mana-mana sumber lah. Mana-mana sumber. Dia dapat nombor kad pengenalan kita, dia dapat kata laluan akaun kita, akaun maksudnya saya pun pernah sendiri, email saya telah diceroboh. Saya sendiri, email pejabat ni, email rasmi ni telah diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia masuk ke dalam email saya, lepas tu dia gunalah email kita. Dia guna email kita untuk tujuan berhubung dengan kenalan-kenalan kita. Lepas tu dia kononnya kita lah yang tulis email tu. Dia berhubung minta duit, dia berhubung dia buat ugutan tertentu, tapi maksudnya kalau orang yang dah kenal kita secara rapat tu, dia akan bertanya kita baliklah, kenapa hantar email macam ni, betul ke kan? Saya buka semua dulu. Tunjukkan semua bentuk risiko ancaman digital ni yang mungkin kita hadapi, tapi tak semua dihadapi oleh orang-orang persorangan macam kita, macam saya orang persorangan ke, saya sebagai orang persorangan ada benda tak berkaitan dengan saya. Ada benda dia memang attack orang persorangan. Contohnya kalau kecurian identiti ni, dia memang akan attack orang lah, dia akan attack kita. Dia akan cari maklumat-maklumat tentang kita. Nombor telefon, kata laluan, akaun-akaun kita semua tu dia akan dapat. Dia akan dapat semua, dia boleh guna. Tapi kalau phishing pun macam tu. Kalau kita ni ada email, mungkin dia akan attack email kita. Ini saya pernah alami ni dan kawan-kawan saya semua pernah lalui. Pernah lalui bagaimana kita menerima email. Email tu email yang kita rasa macam memang tak berkaitan dengan kita. Email tu katakanlah menang loteri. Mana saya pernah main loteri, tiba-tiba dapat email kata menang loteri. Kan? Jadi benda macam tu, ataupun baru ni kakak saya terima panggilan daripada LHDN. So dia terima panggilan daripada LHDN, mengatakan apalah kena buat bayaran itu ini. Tapi kakak saya dia tak bekerja. Mana dia tahu LHDN tu benda apa semua kan. Jadi bila dia contact saya, dia bertanya, saya pun terus confident lah benda tu benda-benda palsu.
Dia ambil nombor telefon kita daripada mana-mana maklumat. Mungkin kita pernah share, macam adik-adik kan kadang-kadang ikut live dalam TikTok ke dalam mana ke, kita share nombor telefon kat situ. Sangat bahaya. Dalam live TikTok ke, dalam live IG ke, dalam live Facebook ke, di semua live memang ada scammer. Sekarang ni kita panggil scammer lah. Tapi maksudnya orang jahat lah tu. Right. Jadi di semua live tu, kalau kita share saja nombor telefon, dia terus akan dapat. Dia terus akan ambil. Dan dia akan guna nombor telefon kita tu untuk macam-macam tujuan. Pada masa yang sama, dia akan check. Oh, orang ni, rupanya dia kerja apa ke, dia tahulah dia ni cikgu. Oh, cikgu. Dia boleh tahu pula. Kalau cikgu maksudnya sekian hari bulan dia akan dapat gaji. Dia akan banyak duit sekitar hujung bulan. Orang jahat ni dia akan ada maklumat. Dia akan cuba untuk memahami benda-benda macam tu. Ataupun dapat bonus. Lepas tu dia tahu kalau cikgu nanti waktu-waktu sukan ke macam mana ke, trend guru-guru pula dia perlu berbelanja waktu bila semua tu. Jadi dia akan attack golongan-golongan tersebut pada waktu yang dia rasakan sesuai. Dia akan buat baik ke, dia akan attack secara melalui ugutan ke. Ni dia akan guna teknik phishing. Ni nama-nama lah, nama-nama saja. Tapi semua ni sebenarnya ada tujuan jahat dia lah. Nama saja, phishing, ada malware, ransomware, semua tu, itu nama je. Tetapi maksudnya, dia kalau malware, ransomware ni selalunya dia akan pergi ke, maksudnya dia merujuk kepada capaian kepada sistem-sistem. Kalau macam kita orang persorangan, kita tak terdedah lah kepada malware ni, ransomware ni. Tapi bagi sistem-sistem besar, katakanlah saya bertugas di UUM, sistem UUM tu. Kadang-kadang ada pihak yang akan masuk ke dalam kita punya sistem kerana tengok kebocoran data tu kan. Keselamatan data kita tak mencukupi. Sistem kita tu tak berapa nak kuat dia punya pertahanan. Jadi scammer ni masuk dan dia boleh rosakkan sistem. Dia minta bayaran untuk baiki. Itu cara dia. Yang tu pergi kepada organisasi-organisasi lah. Bukan orang serangan. Syarikat ataupun organisasi, agensi kerajaan ke semua, dia attack. Dia pernah berlaku kepada syarikat-syarikat besar. Kepada Facebook pun pernah. Facebook pun pernah jam, kemudian dia minta duit. Ataupun syarikat-syarikat besar yang lain pun pernah jam. Okay. Dan banyak lagi lah. Kan? Benda-benda kat sini semua. Basically benda ni, ataupun dia boleh juga ikuti perkembangan kita, bagaimana kita gunakan kita punya social media. Kan? Dalam social media kita tu dia bubuhlah lawatan kita berjalan sana, kita berjalan sini, kita beli itu, kita beli ini semua. Ada setengah golongan manusia dia suka sangat share. Dia suka share. Dia share lah, dia buat apa semua dia share. Bagi dia rasa sharing itu adalah trend semasa. Dia memang trend. Kalau kita rasa macam kita tak share tu kita ketinggalan apa semua kan. Itu kita boleh berasa demikian. Tetapi kita kena berhati-hati. Terutama kalau kita share perkara yang sedang berlaku. Ni cerita yang orang boleh jejaki kita ni. Kita cerita, okey, sekarang berada di stesen bas nak pergi ke Temerloh katakan. Maklumat itu menceritakan bahawa mereka tidak akan berada di rumah pada masa sekian. Tu bahayanya kalau kita cerita benda yang sedang berlaku. Jadi orang bila dia tahu maklumat, depa ni tak ada kat rumah, jadi di rumah dia, motor dia akan kita boleh buat apa-apa, kita boleh pergi rumah dia lah, pergi jenguk apa yang dia ada, kuih raya ke, motor raya ke, apa raya ke, barang kemas raya ke semua. Kan? Maklumat yang free je dia dapat, dia tak payah bayar apa benda pun. Free dia dapat. Depa tak ada di rumah, jom kita pergi rumah dia, beraya. Tapi kalau, sebab tu saya nasihatkan, kalau nak share pun jangan share perkara yang sedang berlaku. Kalau nak pergi mana-mana, dah balik nanti baru share. 2 hari lepas pergi ke situ. Jadi kita selamat. Orang tu kalau data pun, 2 hari lepas. Sekarang mereka dah ada di rumah balik dah. Tak boleh buat apa. Nampak tak beza dia? Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya ni, ini adalah langkah-langkah yang kita boleh cuba ambil lah.
Bagaimana, bila kita tahu ancaman-ancaman dia, data-data privasi kita yang perlu kita lindungi sangat-sangat. Di mana kita berada, di mana anak-anak kita berada. Kalau nak share anak SPM dapat berapa A tu, share lah. Kan? Tapi itu pun orang boleh ambil manfaat. Kejahatan. Kita share untuk tujuan kebaikan kan. Tetapi ada orang yang akan perlu ambil kesempatan, kejahatan. Oh, dia dapat 5A, mesti dia nak celebrate di mana-mana. Ataupun dia pun ada anak ramai. Oh, anak dia kita boleh buat ni, boleh apalah kan. Kita kena beringat di dalam keseronokan kita kena beringat. So bagaimana kita dapat melindungi diri? Mari kita tengok. Bagi sistem-sistem yang kita ada tu, gunakan kata laluan yang kuat dan aktifkan 2 faktor pengesahan. Sebab tu kalau macam kita nak register apa-apa semua tu, kadang-kadang dia minta pengesahan kita sebagai bukan robot kan. Tu faktor-faktor pengesahan yang lain pun kita boleh amal lah. Tetapan privasi dalam aplikasi media sosial tu semua kita kena semak, kawal. Dia ada tetapan privasi dia. Kita semak lah dan kawal semua tu. Jangan ambil mudah sangat. Terutamanya anak-anak ni, anak-anak kat depan saya ni. Sebab bila kita contohnya nak main game, nak install benda semua tu, dia ada privasi-privasi dia. Saya rasa 90% pengguna internet tak baca pun privasi. Bahaya. Dia main klik OK je. OK. Mungkin ada di dalam tu sebenarnya kita memberi kebenaran kepada mereka untuk tujuan-tujuan yang kita tak baca, kita tak tahulah. Right. Bila di dalam email, tuan-tuan dan puan-puan yang bertugas ni, yang bertugas di pejabat ni, kita ada email yang official, yang official, yang rasmi. Kita ada email rasmi pun. Kat dalam email tu, kalau dia ada suruh kita klik sana sini semua tu, jangan klik. Kalau email tu bukan email yang kita yakin. Biar dulu. Lepas tu bertanya kepada pihak-pihak yang berautoriti, betulkah email begini? Ini banyak kali sangat terjadi. Kami kat dalam UUM ni pun selalu akan dapat peringatan bila ada email yang mencurigakan, jadi pihak berautoriti dia akan keluarkan email kata kalau terima email daripada sekian berkaitan sekian, abaikan. Dia akan keluarkan benda-benda macam tu. Ni bagi ibu bapa lah, anak-anak mungkin tak ada sangat. Dan anak-anak semua kat depan saya ni beringat, ambil maklum betul-betul ya, berkongsi maklumat peribadi hanya dengan pihak yang kita percaya sahaja. Kan? Hanya dengan pihak yang kita percaya sahaja. Maklumat birthday pun, kadang-kadang melalui maklumat birthday pun, dia boleh macam tadi kan, saya bagi tahu birthday saya 23 April. Bahaya tu sebenarnya. Sangat bahaya. Sebab nanti akan ada orang gunakan maklumat tersebut, tahun depan dekat-dekat dengan 23 April, dia akan contact saya. Ucap birthday lah, apa benda semua, menawarkan package percutian lah, sempena birthday, sila anda telah memenangi apa benda semua. Dia akan gunakan maklumat tersebut. Anda akan memenangi package percutian sempena birthday kesekian-sekian untuk claim apa, menuntut package itu, sila klik sekian. Kita pun seronok lah. Seronok kan? Kita seronok orang nak bagi hadiah on birthday. Kita pun klik, kena sekali. Benda-benda dengar betul-betul, faham betul-betul. Kita share maklumat kita tu secara terbuka macam tu, banyak orang akan ambil kesempatan. Tadi saya bagi contoh satu saja, tapi ada banyak lagi maklumat-maklumat lain yang kita tidak boleh kongsikan. Contohnya, dapat duit raya tahun ini 2,000. Ada pihak berminat dengan itu 2,000. Dia akan cari jalan untuk memancing sedikit. Aku dapat 100 pun jadilah. Ataupun aku dapat RM10 pun jadilah. RM10 daripada seorang. Tapi dia tak baca, dia tak nampak seorang, dia akan nampak ramai. Dia akan nampak 100 orang. 100 kali RM10, RM1,000 dah. Ada pihak yang begitu. Dia memandang kita begitu. So,
Kita share saja je nak bagi tahu bangga. Oh, tahun ni kita dapat 2,000 bestnya. Kan? Yang kita kongsikan demikian. Yang pihak lain dapat terima lain. Jaga, tengok anak kita. Tengok anak-anak kita. Dan di rumah kita pasanglah perisian keselamatan kita, amalkan. Pasang antivirus. Kalau sistem kita besar tu, selalunya organisasi-organisasi dia akan pasanglah dia punya firewall dan macam-macam tu semua. Tu cerita lain lah, tu maksudnya organisasi. Tapi kita sebagai orang awam ni, kita jagalah kawalan-kawalan ke sistem kita. Okay. Saya suka juga nak share, mari kita tengok dan apa yang kita boleh belajar daripada kes-kes berikut. Ni yang saya katakan tadi tu. Email-email. Ni email. Dia kontak saya. Semua email ni adalah email yang saya terima. Contoh ni adalah contoh yang saya terima. Dia ceritalah dia tu Miss Linda Green. Saya tak kenal pun siapa Linda Green ni. Lepas tu kita tengok. Kita tengok kalau dalam email ni kan. Ni dia cerita. Dia nak call saya tapi tak boleh dapat. Dia ada kotak. Dia ada sebuah kotak. Dia berada di airport. Dia sebuah kotak ni ada duit berjumlah 8 juta dolar Amerika. Logik dah, orang ada duit 8 juta dolar Amerika. Dia nak bagi kat saya tak pernah. Saya ni nak dapat RM800 pun tak pernah terfikir. Ni 8 juta dolar. Apa cerita ni? Kan? Langsung tak masuk akal. Saya baca hak tu pun saya tak percaya dah. Tapi tengok. Dia minta. Tapi bagi setengah orang, kalau dia dalam keadaan yang betul-betul memerlukan kewangan, dia akan berminat. Lepas tu bila dia balas email tu bagi maklumat-maklumat ni, tengok dia minta apa? Dia minta nama, alamat, nombor telefon, umur, pekerjaan. Semua ni maklumat-maklumat yang sangat penting tau. Kalau orang tahu pekerjaan kita, orang tahu umur kita berapa. Tengok dia minta kita punya pengenalan diri, nombor telefon. Semua ni maklumat-maklumat yang sangat-sangat penting dan dia boleh dapat yang sangat banyak melalui maklumat-maklumat yang dia minta ni. Jadi kalau orang tu balas, dia boleh dapat banyak data. Dia boleh dapat banyak sangat data tentang orang yang balas tu. Katakanlah saya balas, saya bagi semua maklumat tu. Daripada maklumat ini sahaja dia akan dapat banyak maklumat lain. Sebab maklumat kita sekarang ni berkait. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, mesti dah pernah dah ramailah di kalangan kita yang pernah jadi register lah, jadi member Lotus ke, jadi member apa kedai-kedai mana kan, supermarket mana, ataupun jadi member dalam kad loyalty. Kalau kita pakai contohlah bonus link ke, kad apalah kan, kita mesti pernah register. Di situ dia akan ada link dia. Jadi dia boleh tahu kita punya trend perbelanjaan macam mana. Dia boleh tahu kita punya pendapatan banyak mana. Dia boleh kenal kita. Semua tu kekal tau. Maklumat-maklumat yang kita ni. Bila kita register katakanlah dengan Lotus, setiap pembelian kita dia akan masuklah, dia akan register lah. Sebab tu kita selalu dapat daripada katakanlah Habib Jewels ke siapa-siapa lah. Dia boleh dapat, dia boleh contact kita melalui dia punya promotion. Dia ada festival tertentu ke, dia buat promotion ke yang sesuai dengan kita. Dia contact kita, promotion dia begini. Dia contact orang lain, dia tengoklah pendapatan dia macam mana, perbelanjaan dia macam mana, promotion dia sesuai dengan orang tu. Dia buat promotion. So data-data tu kekal. Oh, masa mencemburui dah. Okay, saya teruskan. Ini contoh lain pula. Alright. Tapi maksudnya nak cerita, tengok dia bagi kewangan ni 5 juta US dollar. Sehingga 5 bilion. 5 juta hingga 5 bilion. Ya Allah, ya Tuhanku.
Kan, kita kena faham benda tu tak logik. Tapi kenapa benda ni berjalan? Sebab memang berlaku. Memang berlaku, ada orang yang memang minat kepada kewangan tersebut dan dia respon kepada email tu dan akhirnya mereka terpedaya. Jadi benda ni berlaku. Benda ni semua email-email yang saya dapat ni, yang saya tunjukkan ini, benda yang baru, benda yang saya baru ambil daripada email-email saya. Bukan lama, baru, sedang berlaku sekarang. Benda macam ni kita kena faham adalah benda yang jahat terhadap kita. Jadi kita abaikan sahaja, tak payah respon. Kadang-kadang kan dia masuk dalam email tu ugutan dalam bentuk lain. Ugutan dalam bentuk lain tu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah alami ataupun kalau belum mungkin akan alami di masa hadapan. Dia kata saya ada gambar-gambar yang maksudnya gambar-gambar dalam keadaan yang tak baiklah, lucah ke, gambar jenayah kita ke apa benda semua kan. Lepas tu dia ugut kita lah akan berkongsikan dengan siapa-siapa semua tu. Abaikan. Semua tu adalah niat jahat. Kita memang confident benda tu tak berkaitan dengan kita. Kan? Jadi kita confident, jadi kita abaikan sahaja. Jangan balas. Jangan kata bukan saya ke apa benda semua tu, tak perlu pun. Tak perlu. Kalau kita balas sahaja, dia akan buat follow up. Tuan-tuan dan puan-puan lah, mak-mak, ayah-ayah kat depan saya ni, itu berkaitan dengan kita. Right? Jadi, yang kita katakan privasi polisi tu apa dia? Kita perlu tahulah, kita perlu baca. Bila ada privasi polisi, kita perlu tahu dalam tu terkandungnya jenis data yang akan dikumpul. Ni bila adik-adik ni kat depan saya ni, anak-anak ni kan, kena baca kadang-kadang tu. Sebab tu jangan guna internet tanpa bimbingan ibu bapa. Kalau nak beli apa-apa ke, kalau nak register dalam apa-apa ke semua, minta bantuan ibu bapa sekejap. Minta ibu bapa tolong tengokkan. Jangan pandai-pandai sendiri. So, mak pak pun kalau anak minta tolong, luangkan masa sekejap. Tengok, ini benda yang betul ke, benda yang palsu ke semua. Tengok sekejap bila anak-anak minta. Kita bekerjasama lah. Anak-anak perlu minta kebenaran ibu bapa. Ibu bapa luangkan masa kepada anak-anak tu, dia perlukan perhatian kita tu, kita luangkan masa sekejap. Sebab dia berkaitan dengan masa depan. Dia bukan pada waktu itu sahaja. Dia berkaitan dengan apa yang akan berlaku di masa hadapan. Okay. Dia mengandungi jenis data yang dikumpulkan, apa dia jenis data yang dikumpulkan. Dia akan cerita, dia akan sebut jenis-jenis data yang akan dikumpulkan tu apa dia. Tujuan dia macam mana, dia nak guna macam mana kan. Kalau dia nak kongsi dengan siapa, dia akan kongsi data-data tersebut. Okay. Dan hak-hak pengguna, semua ni akan terkandung di dalam polisi privasi. Mana-mana lah kalau kita nak register mana-mana sistem, kita nak register dalam game ke, kadang-kadang dia ada privasi polisi dia tu semua. Kan? Kita tengok, ambil tahu semua tu. Benda tu sangatlah penting. Sangat-sangat penting kerana kita nak mengelak daripada data kita tersebar secara tidak terbendung. Mana-mana sahaja orang dapat data kita. Bila dia dapat data kita, dia boleh buat macam-macam. Data-data digital kita tadi tu, bila ada pihak yang berniat jahat, dia dapat, dia boleh buat macam-macam bentuk. Dan kekal. Bila dia dapat, dia kekal, dia tak akan hilang. Kan? Sebab berada dalam simpanan dia. Berada dalam simpanan dia, dia boleh gunalah lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kita tak mau, kita kena elak daripada awal. Pada awal kita kena elak dah. Alright? Jadi kita kena tahulah benda-benda tu semua. Okey. Macam mana kita nak memahami polisi privasi? Kita kena luang masa untuk baca. Adik-adik tu, anak-anak kat depan saya tu, kalau macam tak faham lagi, kalau baca tak faham, orang tua minta ibu, ayah tolong bacakan dan faham. Ibu ayah kena luangkan masa lah.
Kan? Benda tu penting. Sebab dia adalah pintu masuk kepada orang untuk mendapatkan data kita. Semak di bahagian perkongsian data tu, kalau ada data-data kita akan dikongsi dengan pihak-pihak lain. Kita berhak sebenarnya untuk tahu benda-benda tu semua. Okay. Ketahui hak kita, berhati-hati dengan aplikasi percuma sebab banyak sangat aplikasi percuma dia kumpul data kita. Aplikasi-aplikasi percuma ni sebahagiannya dia bertujuan untuk mendapatkan data pengguna dia. Kita kena faham benda tu. Kan? Jangan kita excited dengan yang percuma-percuma tu. Baik, benda tu bertujuan, ada tujuan yang baik, tapi ada yang mempunyai muslihat di belakang dia. Tapi jangan guna sekarang ni dunia digital. Kan? Sekarang ni memang dunia digital, banyak urusan dan sekarang ni urusan-urusan kerajaan kita semua bergerak ke arah digital. Itu memang peralihan secara universal lah di dalam dunia, memang kita bergerak ke arah digital. Kita yakin kalau sistem-sistem oleh agensi kerajaan tu, kita yakin. Ni yang maksud saya ni adalah contohnya kita browse-browse di internet, ada benda baru, kita pun nak register. Dia bukan agensi kerajaan. Dia contohnya app pemantauan kesihatan ke oleh siapa, bukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Maksudnya macam kalau macam ibu bapa mungkin boleh faham ni maksud saya ni, macam health tracker, pengesanan kesihatan kita, ataupun kita duk buat workout, nak bakar kalori, kita boleh baca dah bakar kalori berapa kan. Buat exercise macam ni berapa kalori dia bakar. Buat exercise macam ni berapa kalori dia bakar. Semua tu dibangunkan oleh pihak-pihak tertentu, dia share kepada pengguna. Pengguna boleh guna secara percuma. Tetapi maklumat-maklumat kita dia akan dapat. Dia akan dapat, dia akan share dengan orang lain. Itu dia share tak apalah kan, dia nak share tak apa. Tetapi kita sebagai pengguna akhirnya bila kita dapat benda-benda yang daripada tadi tu kita tunjukkan, dia melalui WhatsApp kita ke, melalui email kita ke, dia phone call kita ke, semua tu kita perlu berhati-hati. Okay. Ada banyak jenis penipuan cyber, serangan-serangan cyber semua, phishing tadi, ataupun jenis juga orang yang dia pura-pura jadi seorang yang nak buat baik dengan kita. Dia macam cantiknya rambut, cantiknya baju, apa benda semua. Saya sukalah ayat manis. Dia mula dengan ayat manis dulu. Lepas tu dia buat kawan. Lepas tu besok dia call, dia contact lagi, dia WhatsApp lagi. Apa cerita hari ni? Cok-cek. Dia cerita kan lama-lama. Dia ajak jumpa, lama-lama kita pun mula seronok dengan dia. Seronok semakin kita yakin dengan dia, kita akan menjadi mangsa dia. Itu ada nama khas dia. Kita panggil romance. Dan memang teknik dia adalah ke arah cinta-cinta dulu. Nak jalinkan hubungan cinta dulu. Tapi kita tak, dan mungkin dalam profil dia guna gambar orang lain. Dia sharekan gambar-gambar adalah gambar-gambar orang lain, bukan gambar dia yang sebenar. Ini berlaku tau. Berlaku dan banyak. Laporan-laporan yang diterima oleh SKMM banyak sangat. Melalui kaedah ini. Kaedah penipuan cinta ni. Banyak. Jangan terkejut. Kan? Dia akan, contohnya lagi, dia akan dekati orang-orang yang wanita-wanita yang memerlukan perhatian. Dan dia akan tahu wanita tu memang ada duit. Contohnya dia baru bersara ke, dia baru dapat bonus ke, katakanlah dia kerja dengan Petronas bonus berapa bulan, 6 bulan ke 8 bulan ke dia punya bonus kan, banyak duit lah maksudnya hujung-hujung tahun tu. Dia akan contact dengan ayat yang berbunga-bunga bercinta lah, ayat orang nak bercinta. Lepas tu jadi juga dalam bentuk pelaburan-pelaburan ini berleluasa sangat. Jangan tuan-tuan dan puan-puan terpedaya nak. Banyak sangat di atas. Saya pun menjadi bahan juga untuk pihak-pihak
yang berniat macam ni banyak sangat dia create saya, tiba-tiba kita masuk dalam grup melalui, selalunya yang ni melalui Telegram. Masuk dalam grup Telegram tu, pelaburan itu, pelaburan ini, pelaburan itu, dia buatlah cerita, oh dah masuk duit, tengok-tengok dalam masa 24 jam dah dapat dah dia punya pulangan dia lah. Yang tak masuk akal semua, tapi bagi orang yang memerlukan kewangan, dia akan tertarik. Tapi nasihat saya, tak payah percaya. Lebihkan kepada konsep, kalau kita nak dapat, kita kena usaha. Ingat tu, duit dia tak akan main bergolek-golek sangatlah depan kita. Semua tu, fikir dulu sebelum kita bertindak. Jangan terus percaya. Betul ke? Minta dulu pandangan pihak kedua, ketiga, keempat. Jangan seorang-seorang terus percaya. Okay? Berleluasa tau. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat sangat. Terutama melalui grup Telegram. Banyak. Kalau saya boleh tunjuk, saya sekarang ni dia masukkan saya dalam 5-6 grup ya. Saya rasa sekurang-kurangnya 5-6 grup. Tapi saya abaikan saja. Saya tengoklah cara-cara mereka berbincang di dalam grup tu. Ya Allah, sentiasa dapat pulangan yang besar-besar ni. Sentiasa dapat pulangan yang besar-besar. Tak ada langsung yang kecewa. Semua dapat pulangan yang besar. Mana ada dalam dunia sebenar macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan ingat betul-betul. Ni ibu bapa lah. Ini ibu bapa. Dia lebih sesuai untuk ibu bapa, kena berhati-hati. Bukan anak-anak. Hadiah loteri ni pun memanglah banyak. Tiba-tiba menang loteri. Macam saya kata tadi kan. Email tiba-tiba menang loteri. Allahu Akbar. Banyaklah jenis kita perlu berhati-hati. Dan ini adalah hak-hak privasi pengguna. Hak-hak privasi kita. Kita kena tahu. Data dikumpul tu nak digunakan macam mana. Kan? Kalau orang tu nak ambil kita jadi dia punya member, kita perlu tahu data-data kita tu dia nak guna macam mana. Kita ada hak sebenarnya untuk meminta salinan yang organisasi kumpul. Organisasi tu siapa-siapa sajalah, kan? Kadang-kadang kita rasa kita nak membetulkan data kita. Kalau dia cerita dia, kalau mereka tidak ada niat jahat, kita nak ubah data ke apa benda semua tu, dia akan senang je nak terima permintaan kita. Tapi kalau dia ada niat jahat, contoh orang tu dia kata dia pelaburan lah apa benda semua, kita nak video call, dia tak mau. Itu maksudnya adalah indikasi, itu petunjuk bahawa ni tak betul ini. Ataupun dia sentiasa minta gambar kita, dia sentiasa minta nak video call kita. Dia nak video call kita sangat-sangat. Jangan. Kalau orang yang tak kenal, dia nak video call kita, jangan. Sebab dia boleh ambil gambar kita, dia boleh edit gambar kita jadi gambar-gambar yang tak elok. Lepas tu dia akan ugut kita. Ini berleluasa berlaku. Terutama di kalangan orang-orang yang macam kita lah, masyarakat luar bandar, kan, yang terdedah kepada maklumat yang tak berapa nak cukup. Banyak sangat yang kena. Okay, nak cerita betapa seriusnya benda ni, ada sehingga tertubuhnya pelbagai akta. Di Eropah ada akta dia, di Amerika Syarikat ada akta dia, di Singapura ada akta dia, di Malaysia kita ada akta-akta kita yang melindungi data-data peribadi ni semua. Ada akta. Maksudnya benda tu sangat serius hingga ada perundangan-perundangan. Bukan benda yang kita boleh ambil mudah. Okay. Apabila pihak-pihak kerajaan memandang serius, jadi kita sebagai pengguna juga, anak-anak kat depan saya jangan main-main dengan internet tau. Jangan berkongsi sangat. Mak bapak pun perlu ambil tindakan, perlu berjaga-jaga, ambil tahu tentang anak-anak juga, apa yang dia buat dengan internet dia.
sebagai kita sebagai pengguna. Pihak kerajaan mainkan peranan mereka, kan? Jadi kita sebagai pengguna perlu juga mainkan peranan kita sebagai pengguna yang bijak. Okay. Mari kita tengok cara kita manfaatkan hak privasi kita tu. Kena semak lah, polisi-polisi semua kita kena semak. Polisi semua kita kena semak, baca, luangkan masa. Anak-anak kalau baca tak faham, minta tolong ibu ayah baca dan fahamkan. Terangkan dekat anak-anak. Kalau mak bapak kata tak boleh, tak boleh. Jangan duk merengek, hentak-hentak kaki semua, tak perlu. Kan? Sebab kita tak faham, mak ayah kita dah terangkan, kita kena faham lah, kena terima lah. Di rumah ataupun di mana-mana kita tetapkan privasi. Jika kita rasa privasi kita tu telah terlanggar, katakanlah kita dengan mana-mana syarikat XYZ ke, dia share data kita dengan, kita rasa macam kita dapat tahu, kita dapat maklumat, kita dapat merasakan, oh data kita telah tersebar merata-rata ni oleh mana-mana syarikat, maka kita boleh buat aduan. Kita boleh buat laporan. Dan pihak-pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Dia macam tu tau. Pihak-pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Dan kita boleh minta, kalau kita dah share maklumat-maklumat kita dan kita rasa kita sudah menjadi mangsa, kita boleh minta untuk data kita dipadamkan. Okey, saya rasa perkongsian saya sampai di situ. Saya amat bimbang sebenarnya dengan generasi, dengan kita perlu mengikuti perkembangan teknologi dengan sempurna, tetapi pada masa yang sama kita perlu juga berhati-hati. Itu je, berhati-hati je yang kita perlu. Kita perlu tahu hak-hak kita sebagai pengguna dan kita perlu berhati-hati dengan tindakan-tindakan kita di media sosial. Pengalaman saya, sepengetahuan saya, memang ada ramai sangat mangsa-mangsa media sosial. Kalau kita pergi, tambahlah kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi buat lawatan ke pejabat-pejabat SKMM, kan, bertanya tentang laporan-laporan, kejadian-kejadian lah, kes-kes jenayah cyber ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar, dapat makluman daripada mereka, akan terkejut. Pasti akan terkejut. Okay, terima kasih kepada Prof. Dr. Arifin bin Abdul Muttalib atas perkongsian dan info sebentar tadi. Diharapkan para peserta dapat ambil input, semua input yang doktor bagi tadi. Input tu memang berguna untuk kita, untuk lindungi kita, untuk lindungi data privasi kita. Okey, maka tamatlah program kita pada petang ini. Minta petugas nadi untuk menandakan kehadiran peserta pada link pendaftaran. Sedia penyertaan boleh didapati dari petugas nadi. Terima kasih semua. Terima kasih. Semoga kita mendapat manfaat daripada aktiviti kita pada hari ini, insya-Allah. Beringat ya anak-anak saya ni kat depan ni, masa depan kita, kita corakkan masa depan yang baik, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.